Nampak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Cik Syukri dah bersedia? Okey, baik. 10 minit kita mula ada lagi 8 minit. Kita mula pukul 10 minit. Sekarang pukul 10.02 minit. So ada lagi 8 minit. Tepat pukul 10 minit kita akan mulalah taklimat peserta bagi pertandingan Make Robot at Facebook. Apa makna at Facebook tu? Nanti boleh tanya. Okey kita tunggu lagi 7 minit.
Tutup balik dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, baik. Okey, saya nak minta semua sekali boleh tutup mikrofon tu jangan bercakap jangan guna mikrofon tu, boleh mute kan. So kita dengar dulu pembentangan yang akan dibentang oleh TS Muhammad Syukri bin Ahmad kena dengan pertandingan yang akan diadakan pada bulan Mei ni. Okey So bila TS Muhammad Syukri dah habis pembentangan dan dia tanya soalan, barulah kamu angkat tangan, baru kita akan dengarlah soalan awak. Okey, baik. So dengan ini kita mempersilakanlah kepada TS Muhammad Syukri bin Ahmad untuk menyampaikan taklimat peserta pertandingan Mad Robot at Facebook. Persilakan. Okey. Terima kasih Ustaz. Okay, Assalamualaikum, selamat malam semua. Okey, seperti mana yang Ustaz minta bantuan tadi kan. Kalau nak tanya ke apa, tunggu masa saya nanti saya buka lah untuk pertanyaan. Kalau nak tanya tapi takut lupa ke apa kan, boleh type dekat chat boleh tanya kan, nanti kita akan jawab lah. Okey, so sebelum kita mula, nama Cik Syukri. So basically program ni dianjurkan oleh UTSM lah. Kita anjurkan oleh UTSM bersama sekolah-sekolah yang rapat dengan kita lah, sekolah angkat kita. Okey, so kita buat satu program di mana dalam program ni ada banyak kategori. Okey, program ni nama Microbot at Facebook. Facebook ni sebab dia pesta buku. Kita buat ni sekali dengan conjunction pesta buku UTSM ketika tarikh yang sama. So masa tu tepi-tepi tu ada orang jual-jual buku, kita tengah-tengah tu kita buat pertandingan robotik. Okay, sebelum confused, Microbot ni banyak. Tahun ni akan ada banyak pertandingan Microbot. Okay, contohnya pada hari pada awal bulan pada hujung bulan 2 itu dekat MUA dah buat. Hujung bulan 2 itu awal 20 bulan 2 itu cuti sekolah itu dekat MUA dah buat Microbot Madani. Okey. So Microbot ni dia konsep dia ialah dia pertandingan yang sama tapi boleh jalankan di banyak-banyak tempat bergantung pada penganjur-penganjur yang berbeza. Jadi taklimat hari ini spesifik untuk Microbot Facebook. Sebab Microbot tempat lain mungkin ada sikit-sikit perbezaan. So kena aware. Maknanya kena dengar taklimat Microbot untuk penganjur yang itulah. So Microbot yang taklimat malam ni ialah Microbot untuk Facebook pada 4 dan 5 Mei 2026 di UTSM. So jangan confuse lah. Lepas ni dia kata itu saya pergi taklimat apa kata lain tak. Dia memang menggunakan pertandingan Microbot punya format, tapi dia boleh tune pertandingan tu ikut kesesuaian yang dia nak lah, host tu. Ke rumah boleh ubah sikit untuk kesesuaian dia. Okay. So, bila 4 dan 5 Mei, kita ada kategori kira sekolah, kita ada kategori PTKI, kita ada sekolah rendah, sekolah menengah dan belia. Okay. So, 2 hari, 4 dan 5. Soalan yang mungkin ditanya ialah sekolah menengah 4 bulan, 3 bulan. Selalu macam tu satu hari, satu sekolah menengah, satu sekolah menengah. Okay, kita tak buat macam tu tahun ni.
Maknanya pada 4 hari bulan ada kategori skor rendah dan ada kategori skor menengah. 5 hari bulan juga ada kategori skor rendah dan ada kategori skor menengah. Okey. Kenapa kita buat macam ni? Kita buat macam ni supaya sekolah boleh hantar banyak tim menggunakan robot yang sama. Okey, maksudnya satu robot tu dia boleh hantar pada 4 hari bulan satu tim datang untuk satu kategori dan ada satu lagi kategori 5 hari bulan. Contohnya 4 hari bulan tu untuk sekolah rendah tahap 1. So budak-budak yang dari 3, dari 2 ni boleh masuk. Okay, besoknya abang-abang dia yang 4, yang 5 tahap 2, buat kategori tahap 2. So pertandingan ni walaupun boleh sharing robot tapi dia ada sikit berbeza antara setiap kategori. Okay, nanti kita akan tengok lah. Kita tak nak lah sama je kan, nanti macam tak best pula. So setiap kategori tu ada keunikan dia yang tersendiri. Okay. Okay. So apa kelebihan program Microbot ni? Okay. So kita galakkan peserta untuk buat robot sendirilah. Boleh-bolehnya buat sendirilah, pakai kotak pun tak apa. Kenapa pakai kotak pun tak apa, nanti saya terangkanlah kenapa pertandingan ni lebih mudah. Lebih mudah untuk kita bentuk robot kita sendiri. Okay. Kalau belum mahir lagi pun tak apa. Design yang asas kita akan bagi. 3D design yang asas kita akan bagi, so boleh printing atau boleh beli dengan siapa yang ada buat 3D printer, boleh beli daripada mereka beli tempah. Tapi digalakkan buat sendirilah. Banyak cara boleh buat sendiri. Pakai kotak, pakai box mixer DIY, boleh buat sendiri, tak ada masalah. Okay. Dan komponen elektronik sama. Okay. Untuk setiap kategori, kita ada kategori robot, 3 kategori robot. Okay. Komponen dalam tu main komponen dia sama. Okay. Main komponen dia sama. So semua orang akan cost yang lebih kurang sama. Okay. Costnya lebih kurang kalau untuk yang basic, untuk sekolah rendah punya spesifikasi robot dalam 250 macam tu. Satu robot tak termasuk controller. Kalau masuk controller dalam 400 ni tu. Okay. Mungkin tanya 400 mahal. Okay. Walaupun mahal, tapi semua orang pun 400. Maksud dia kalau adik-adik dapat masuk pertandingan yang robot tu boleh beli harga 100 tapi tak ada limit. Kalau lawan dengan robot yang 500, nanti kalah. Macam tu lah. So kita biar semua orang sama. So kita boleh ada lebih adil lah macam tu. Okay. Dan Maker Robot juga dijalankan sejak 2021 menggunakan komponen yang sama. Maknanya banyak sekolah yang bersama kami kan yang buat program yang Maker Robot ni, sekarang ni robot dia lebih banyak. Setiap tahun dia beli. So tahun ni dia dah banyak robot, dia boleh masuk banyak kategori sekali. Sebab komponen sama, kita pakai komponen sama, kita tak satukan komponen. Jadi komponen sama, jimat kos dan jimat masa untuk study. Sebab study belajar, tidak tahu pun boleh pakai dia punya teknik yang sama. Cuma cara main dia je berbeza. So kalau sebab tahun depan pun Maker Robot akan pakai komponen yang sama. Jadi beli tahun ni, tahun depan boleh masuk lagi. Jadi kalau cikgu-cikgu ada murid yang pandai buat benda ni, so boleh terus diajar adik dia. Yang tahu mungkin dia darjah 6 ajar 5 tahun, darjah 5, darjah 4. Sebab tahun depan pun masih pakai yang sama. Cuma cabaran dia je saja berbeza. Okay. So dalam pertandingan ni kita ikut kepada strategi lah. Jadi kita cerita cara main dia, so mungkin dapat bayangkan lah macam mana strategi yang nak pakai. Jadi strategi ni ikut strategi masing-masing lah. Okay. Resepi robot, maksudnya design, coding yang standard disediakan. Dan saya ajar webinar secara bersama je. Kalau time session pun kita ajar free. So boleh tengok webinar tu ataupun datang session lah. Okay. Tapi coding yang kita bagi coding standard lah. Coding tu yang semua orang boleh pakai. Tapi kalau nak menang tu lah pandai adjust. Bolehlah dia ada orang kata special move dia ke, ada cakap-cakap rahsia dia ke. So kalau siapa yang pandai coding, dia akan ada advantage dekat situ. Okay. Tapi kalau pada siapa yang baru-baru mula, still boleh menang lah, still boleh main. Tak ada masalah. Okay. Jadi boleh fokus pada elemen lah, sama ada kalau tak pandai coding, mungkin pandai design. So boleh fokus pada design. Tak pandai design, pandai control robot. So boleh fokus pada kemahiran control robot tu. So boleh fokus pada satu bahagian untuk menang lah. Nanti kalau boleh fokus 3-3, coding, design dan control tu lagi bagus kan. 3-3 tu boleh cover. Okay. So apa yang kena buat dalam pertandingan ni? Okay.
So semua peserta dikendaki design, maknanya reka bentuk dan bina robot. Okay, so robot ni akan masukkan sebanyak mungkin bola pingpong dari zon sendiri ke zon lawan. Okay, kita nak buat robot yang boleh tolak bola lah. Paling senang tolak bola lah. Daripada zon sendiri masuk ke zon lawan. Dia bukan macam suatu robot dia tolak masuk gol kan, dia tak. Dia tolak masuk ke kawasan lawan je. Dia macam main volleyball lah. Macam main bola tampar kan. Maksudnya tolak bola tu masuk ke kawasan lawan. Okay. So, ini bentuk gelanggang dia. Okay. Robot pakai kawalan jauh. Okay. Macam-macam kawalan jauh yang boleh. Robot ni boleh kontrol pakai app. Robot ni boleh kontrol pakai RC, remote microbit. Ataupun boleh kontrol guna RC yang macam pistol tu. Pun boleh. Tapi pastikan kategori tu, nanti saya tunjuk pasal kategori tu bagi atau tak pakai yang mana. Kategori tu hanya pakai app saja. Ada kategori tu pakai RC microbit saja. Mungkin ada satu kategori dia pakai yang pistol controller tu saja. So nak tengok betul-betul. Kalau tak ada disqualified, rugi je. So masa daftar ke ataupun dah daftar boleh tengok balik rules tu, tengok apa kaedah kawalan jauh yang digunakan untuk kategori tu. Okay. So robot akan bergerak dalam kawasan sendiri saja. Contohnya kalau maksudnya robot kalau dalam kawasan merah ni, robot kawasan merah dia hanya boleh jalan kawasan merah je. Dia tak boleh masuk dalam kawasan biru. Okay. So dia boleh gerak dalam sini, ambil bola dari kawasan dia ni, tolak, naik atas frame ni, jatuh ke sebelah sini. Sama juga dengan robot kawasan biru ni. Okay. Ni ada sempadan, ni tinggi sikit ni, ada 5 cm tinggi. So memang tak boleh masuk kawasan lawan. Okay. So masa starting nanti ada 10 bola dekat sini, 10 bola dekat sini. So robot ni akan tolak ke sini, robot ni tolak ke sini. Lalu ada juga yang tanya, kalau bola tu daripada biru tolak ke merah, boleh tak yang merah ni tolak balik masuk ke biru? Boleh, tak ada masalah. Kita tak kira bola merah tak boleh masuk biru, bola biru tak boleh masuk merah, tak. Okay, semua bola boleh masuk biru, boleh masuk merah. Okay, at the end, masa tamat kita kira, siapa banyak bola dia kalah. So pastikan tolaklah bola ni masuk ke dalam kawasan lawan. Okay, dan satu syarat ialah robot ni, okay, dia boleh buat pengaut depan ni macam mana bentuk pun lah. Tapi pengaut ni boleh besar. Semuanya robot ni tak boleh bawa lebih daripada maksimum 4 bola pada satu masa. Maknanya pengaut depan ni hanya boleh bawa 4 bola saja. Okay, kalau dia tertolak 5 bola serentak, disqualified nanti kena warning. Sebab kita tak nak nanti ada buat robot tu, dia punya pengaut tu besar, dia kumpul semua kan. Dia tunggu masa nak tamat, dia tak masa tamat, tolak semua masuk. Habis orang ni kalah. So dia hanya 4 je dengan tolak satu masa. So tak boleh lah buat taktik nak kumpulkan bola banyak-banyak kat sini kan. Kumpul, tolak sekali semua masuk. Tak boleh. Dia boleh tolak 4 saja dalam satu masa. Dia boleh, maksud dia bawa ni, mungkin kalau ada yang buat style macam kontainer ke apa kan, ada bekas ke apa, dia boleh masuk dalam bekas tu lah. So dia dalam bekas tu hanya boleh buat 4 saja. Ataupun dia buat pengaut ni 4 saja. Okay. Ini kategori. Okay. Untuk mikrobot Facebook, ni spesifik untuk mikrobot Facebook ni kategori-kategori yang kita tawarkan. Okay. Tetap perhatikan bahawa kalau ditulis kat sini, robot yang robot ada 3 jenis, junior, senior dan master. Nanti saya akan tunjuk apa beza 3 robot ni. Okay. Basically master ni kategori atas lah, senior tengah, junior bawah. Okay. Kalau dia tulis dekat sini, kategori senior. Kalau kategori senior, maknanya robot kategori master boleh masuk. Kategori bawah boleh masuk yang kategori atas. Tapi kategori atas tak boleh masuk kategori bawah. Contohnya macam ni, dia tanda dekat junior, maknanya robot junior je boleh masuk sini. Spesifikasi junior. Robot senior tak boleh. Robot senior tak boleh. So kita ada kategori untuk prasekolah. Ini kategori prasekolah. So dalam pertandingan ni, kategori ni kita bagi guna robot spesifikasi junior. Dan dia ialah cara kawalan app. Lain tak boleh. Dia kena kawal guna app, guna handphone. Okay, satu pasukan 2 peserta. Masa permainan 1 minit. Maknanya sekali main 1 minit lah. Kalau 1 minit, dia kira bola berapa yang tinggal. Okay, aksesori tak digunakan. Aksesori macam servo ke apa tak digunakan. Okay, bentuk robot bebas. Boleh buat 2 tayar, boleh buat 4 tayar. So bebas. Tak kisah buat 6 tayar ke 8 tayar pun boleh. Okay.
Format permainan dia 1 lawan 1. Maksudnya 1 robot lawan 1 robot. Mungkin ada pertandingan yang kau buat 2 lawan 2. Tapi untuk yang kategori pra dalam Mr. Robot Challenge textbook ni, dia hanya bagi 1 lawan 1. Okay, dan kita ada kategori PPKI. PPKI ni terbuka. Murid PPKI lah, terbuka tapi dia untuk murid PPKI. Okay. So yang ni dia dibenarkan guna joystick. Dia guna joystick dari yang Microbit punya joystick. Microbit punya joystick. Okay, dalam kita ada 1 minit, dia bebas, lawan 1. Okay, safety dia bebas. Okay, kita tengok kategori yang seterusnya. Okay, kategori J, basically untuk skor rendah lah. Okay, walaupun dia kategori skor rendah, kalau murid pra nak masuk boleh. Sebab murid pra bawah, murid pra boleh masuk kat sini. Tapi rasanya dah penuh lah ni. Okay, so kita saya terangkan satu lah. Saya bagi lain ni, tengok J4. Okay, J4 dia kata, okay, dia menggunakan robot spesifikasi junior yang paling rendah. Okay, tapi dia untuk tahap peserta dia ialah sekolah rendah tahap 2. Okay, kalau dah tahap 2, maknanya kalau dah tahap 1 boleh masuk. Tadi untuk tahap 2, maknanya tahap 1 boleh masuk. Tapi macam mencabarlah dia. Nak lawan dengan abang-abang yang lagi besar kan. Tapi mungkin dia lagi terror kat sini. Dia boleh, mungkin yang tahap 1 boleh kalahkan yang tahap 2. Dia nak mencuba di sini. Okay. Untuk kawalan robot, ada 2 dibenarkan. Dia boleh pakai Microbit remote control ataupun boleh pakai yang pistol punya style remote control. Atau RC tu. Okay. So dia 3 peserta. Okay, 3 peserta perkumpulan. Sebab kita harap design tu murid yang buat atau murid yang buat. Okay, masa permain 1 minit. Dan untuk kategori J4, servo dibenarkan. Okay, servo ni apa? Servo ni yang depan. Sebab dia ada macam tangan yang dia boleh buka, boleh tutup. So kategori J4 dibenarkan pakai servo. Kategori yang lain tak dibenarkan. Dia macam penolak yang biasa je lah. So J4 ni ada boleh dibenarkan pakai servo. So kena perhatikan elok-elok yang ni. Janganlah disqualified, rugi je. Nak datang tadi disqualified sebab tak tengok ni betul-betul. Tengok betul-betul dia punya syarat-syarat ni. Okay, dan ulang semula syarat-syarat ni untuk mereka robot at Facebook. Okay, kalau mereka robot tempat lain, nanti diorang akan keluarkan juga macam ni. Tengok dia tip dekat mana. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya. Jangan malu bertanya, nanti disqualified, rugi, penat je. So tanya, kalau tak faham, ada kekeliruan, boleh tanya. Okay. Tanya siapa? Okay, tanya siapa pada masa daftar tu, dia ada nombor-nombor PIC tu, boleh WhatsApp PIC tu Sebab tanya malam ni pun boleh, kalau boleh jawab, saya jawab. Okay. Kategori S adalah senior. Senior ni, dia fokus pada sekolah menengah. Tapi walaupun dia sekolah menengah, maksud dia kalau murid tahap 1 nak masuk, nak lawas pun boleh. Tak ada masalah. Semuanya kategori senior ni, kita dah bagi dia pakai robot yang senior punya spek. Robotnya besar-besar, laju-laju. Okay. Tapi, kalau nak guna robot yang spesifikasi junior pun, boleh. Sebab robot ni tak berlanggar, dia tak belaga. So, tak ada kes tolak dia rosak kan. So, dia duduk kawasan dia, kalau dia pandai kontrol, mungkin masih boleh menang lah. Tahu kan, walaupun spek robot tu rendah, mungkin dia pandai kontrol, dia boleh menang. Okay, ini spesifikasi dia. Untuk sekolah menengah, kita bagi guna Ford RC. Maknanya pakai pistol tu. Sebab banyak sekolah menengah ada yang pistol tu, so kita kasih pakai. Okay. S1 ni kita target untuk menengah rendah, kita bagi pakai servo. Okay. S2 ni kita target untuk menengah atas dan terbuka. Terbuka ni maksud dia cikgu kalau nak join boleh join cikgu ataupun pelajar kolej profesional, okay, pelajar ataupun IPG boleh join yang ni. Macam nak pelingin nak masuk kan, so boleh masuk kategori S2. Dan S2 juga membenarkan penggunaan DC motor extra. Maksudnya kalau nak pakai DC motor extra ni boleh buat macam-macam. Tak tahulah apa dia nak buat, tapi saya tak nak cerita lah apa boleh buat dengan DC motor tambahan ni. Tapi macam-macam dia boleh buat. Okay, dan dia juga dibenarkan guna blower. Blower ni macam kipas lah untuk tolak. Bola pingpong ringan kan. So dia boleh tolak. Sebab apa? Saya lupa nak saya tinggal yang empat ni. Okay. Ulang balik. Okay.
Sebab kita kata kita kena tolak kan, masukkan. Dia tak sendiri tolak, tak sendiri tolak macam bulldozer ni, boleh angkat macam lori ni, ataupun boleh tembak pakai catapult ni, ataupun boleh tembak macam kereta tank, ataupun pakai blower tu untuk tembak tembak bola ke lawan. Boleh, tak ada masalah. So kalau boleh tembak dari belakang, lagi cepat lah kan, ataupun dia boleh ni menghalang ni, divider ni, pergi kat divider ni, dia angkat humban ke sebelah sini. Tu dia tak boleh pergi rem ni, tu lebih cepat lah kan. So kita harap tu ada banyak cara boleh menang lah. Tak semestinya kena buat robot laju tolak ikut rem. Tak, dia boleh humban ikut kat sini pun boleh, kat mana-mana pun boleh. Tembak dari belakang pun boleh. So banyak cara yang boleh guna untuk menang. So, kita sebut pasal 3 jenis robot. Robot junior, robot senior, robot master. Okay, malam ni kita akan fokus pada robot junior dan senior saja. Sekolah kan, kategori sekolah. Okay, kategori satu lagi ni apa? Kategori master. Kategori master ni, okay, kalau sekolah menengah atas nak masuk boleh, sekolah menengah bawah nak masuk pun boleh. Tak ada masalah, dia open. Kita target kategori master ni ialah untuk pelajar-pelajar ITT juga. Pelajar universiti pun akan masuk dekat kategori ni. So ini akan ada 6 hari bulan. Okay. Yang ni 4 dengan 5. Okay, kategori sekolah ni 4 dengan 5. 6 hari bulan kita akan buat master ni. Okay. So master ni lebih kepada open to all lah. So dia dibenarkan guna robot spesifikasi master. So sebab dia guna robot spesifikasi master, maksudnya robot senior boleh masuk, robot junior pun boleh masuk lah kalau nak cuba nasib. Dan semua kaedah kontrol dibenarkan, semua aksesori digunakan. So dia lebih lebih bebas lah. So dia terbuka. Okay. So robot kategori junior dan senior. Ni sekolah kita target yang ni, target untuk sekolah lah. Okay. Penganjur perlu pastikan robot mesti spesifikasi. Okay. Spesifikasi robot ni, mana-mana pakai nama mereka robot, dia akan guna spek yang sama. Junior, senior dan master. Dia akan guna sama. Okay. So sekolah boleh bawa robot simpanan backup. Okay, boleh bawa robot simpanan. Okay, robot simpanan tak perlu sama. Ada pertandingan yang kata boleh bawa robot simpanan, tapi robot simpanan tu kena sama dengan robot yang sama. Okay, dalam ni tak. Maksudnya kalau ada buat satu robot laju, satu robot memang tak laju tapi senang kontrol, satu laju senang kontrol, tu boleh tukar-tukar robot ikut kesesuaian ataupun ikut siapa yang kontrol masa tu. Okay, kita akan check robot ketika pendaftaran. Okay, so pertandingan ni fokus pada guna microbit. Okay, kita guna microbit sebab microbit ni mudah nak guna. Okay, saya nak ajar online pun senang. Okay, expression board yang kita benarkan hanya motion bit dan motion bit pro. Junior pakai motion bit, senior pakai motion bit pro. Motor pun kita standardkan. Untuk junior kita hanya bagi pakai motor cuci motor kuning itu saja. Untuk senior kita bagi pakai motor GA25 saja. Okay, tayar untuk junior, tayar plastik yang standard tu lah, yang kalau kuning tu. Okay, tapi ada juga color lain. Tapi jenis-jenis macam tu lah. So ini bebas. Kalau senior bebas. Okay, bateri yang dibenarkan maksimum ialah 3.7 volt untuk junior. Okay, untuk kategori senior 11.1 volt. Okay, size 25, 25, 25. Size maksimum. Okay, size maksimum ni masa robot belum start bergerak. Masa robot start bergerak, benda ni boleh berkembang. Maksud dia kalau robot tu ada tangan kan, masa sebelum start game tu dia letak size dia macam ni. Bila start game dia tekan button tu dia boleh transform jadi besar juga, itu boleh. So ni size belum dia bermula lah. So bahan ni bebas. Cuma pastikan keselamatan peserta sendiri dan keselamatan lawan. Maksudnya elakkan yang tajam lah, yang boleh menciptakan. So elakkan benda yang tajam yang boleh merosakkan gelanggang, merosakkan robot, memberi kesan kepada peserta dan lawan. Okay, berat maksimum untuk kategori junior 500 gram, senior 1 kg, master 2 kg. Okay, so setiap pertandingan setiap kategori akan jalan serentak. Okay, so guru ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan pertandingan. Kita akan buat tepung lah. Maknanya guru apa duduk sebelah luar tepung tu. Boleh tengok. Tapi tengok sebelah luar lah. Okay. So maknanya murid aja duduk dalam kawasan perlawanan. Okay. Murid yang bertanding tidak dibenarkan keluar dari kawasan pertandingan. Maknanya kalau pertandingan tu kategori J1 tengah berjalan. So semua J1 tu akan duduk keliling lah.
Okay, ini sebab untuk mengelak untuk elak kita membazir masa panggil pin yang tiba-tiba masa tu lah nak pergi toilet lah apalah. So semua duduk kat sini. So mudah kita nak panggil untuk berlawan. Kalau giliran dia ada kat tepi-tepi ni. Semua boleh tanding. Okay. Keputusan penjurian Fatimah adalah muktamad. Okay, kedudukan robot dan bola semula adalah mengikut rajab. So robot akan duduk dekat bucu ni lah, bucu nombor 1. Yang biru ni RAM. Dia akan duduk kat bucu nombor 1 ni, dia nak menghadap mana pun tak kisah asalkan dia menyentuh sudut ni. Dia ada sini ada sudut 45 darjah, dia kena sentuh tu. So bola akan letak kat dua ni. So kita start, robot terus jalan. Okay, so aturan am lagi. Okay, robot kena buat sendiri. Okay, pastikan rujuk spesifikasi. Game field tak payah risau, pengajar akan sediakan, tapi kalau nak bina sendiri untuk berlatih di sekolah pun boleh. Robot apa itu sebelum pertandingan bermula. Robot bergerak secara arti kawalan jauh sahaja. Okay. So 10 bola pingpong akan diletak di kawasan robot. Okay, maknanya 10 dekat sini, 10 kat kawasan satu lagi. So total ada 20 bola pingpong. Okay, so masa start, so whistle start ke ataupun hakim cakap start, so robot boleh bergerak. So robot akan tolak bola dari kawasan sendiri ke dalam kawasan lawan. Okay, so mana nak tahu siapa menang? Masa tamat, robot yang ada bola sikit tu dia menang. Bukan bola banyak, bola sikit tu menang. Kalaulah robot tu memang yang kontrol tu terror kan, tolak sampai dia tak ada bola kawasan dia. Terus dia kira menang. Kira macam menang 10-0 KO lah, kalah KO. Macam boxing kan, kena tumbuk terus tak boleh bangun. Tu kira menang KO lah. Okay, so pemenang keseluruhan kita akan jalankan secara Swiss round. Swiss round ni maknanya lepas satu round selesai, nanti semua akan main. Lepas satu round selesai, round yang kedua kita akan susun balik. Yang menang kalau orang menang, kalah kalau orang kalah. Jadi janganlah risau kalau kalah. Jadi maknanya kalah kalau orang kalah. Itu maknanya dia lebih adil lah. So, adalah peluang untuk menang pada perlawanan kedua. Kalau perlawanan kedua berkalah, akan lawan orang yang kalah lagi. Itu dia akan lebih apa kata, lebih fight lah dia lawan tu. Okay, ini penalti. Penalti ni kalau apa jadi kalau robot kita jatuh ke dalam kawasan lawan. Tengah-tengah shot tolak kan, naik atas rem tu, kali terjatuh kat kawasan lawan. Okay, dia kira kalah. Kalah dengan kiraan mata 10-0. Macam KO lah, kalah KO. Okay. Maksud dia robot yang jatuh ni, dia jatuh dia tak boleh naik balik. Kalau dia jatuh, tapi dia reverse dia boleh naik atas balik masuk kawasan dia, tu tak ada masalah. Cuma dia rugi masa kat situ lah. Tapi kalau dia terjatuh, tak boleh patah balik, habis. Dia kalah. Robot yang tersangkut dan tidak mampu bergerak ke dalam kawasan sendiri, dia kalah. Ini yang tadi juga kalau tersangkut dekat atas rem tu, dia tak boleh nak gerak balik ke kawasan sendiri, dia kira kalah. Robot yang tidak bergerak lebih terusan, dia kira kalah. Ini macam kalau robot tiba-tiba rosak ke, shot ke apa ke, so dia kira kalah juga So ini sama, tidak boleh memegang bola 4 biji dan semua. So kita akan bagi amaran lah. Amaran 2 kali. First warning, second warning, kali ketiga, KO, kalah. Sekiranya bola terkeluar dari arena, ianya akan dimasukkan ke dalam kawasan robot yang mengeluarkan bola tu. Kalau robot tu boleh menembak, tembak terkeluar. So ambil bola tu, kita ada PC yang akan ambil bola tu masukkan balik dalam kawasan dia. Secara random lah, nasiblah letak kat mana. Sekiranya bola tolak, sangkut atas pembahagi tengah tu yang divider. So kita akan tolak dekat, kita akan masukkan balik ke dalam kawasan robot yang menyebabkan bola tu sangkut. Mana robot yang tolak yang dia sangkut tu, kita letak balik dalam kawasan dia. Okay, so ini anggaran kos. Okay, so kategori junior dalam RM235. Ini barang-barang asas je lah, tak termasuk body boleh. Ini remote control dia. Okay, tapi kalau kategori tu hanya benarkan pakai app, tak perlulah beli remote control lah. Kalau kategori tu kata pakai app saja, so beli ni je, yang atas ni je. Kalau kategori tu benarkan pakai remote control, baru pakai yang ni. Baru beli remote control. Kategori senior, selalunya kategori senior akan benarkan lah pakai remote control sebab robot-robot dia laju. Kalau pakai app, tak sempat nak respon. So apps tu dia, bukan apps tu slow.
Tapi sebab touchscreen kan, touchscreen tu dia macam susah sikit nak control. So dia akan pakai remote control. Okay. So ni kategori senior, ini kategori junior. Okay, ini board dia. Ini micro:bit, ini motion bit, ini battery dia. Ini motor dia. Okay, kalau kategori senior, ini micro:bit, ini motion bit pro. Okay, motion bit pro dia lebih kurang sama, tapi dia boleh pakai bateri besar. Dalam kes ni dia pakai LiPo. Okay, LiPo 9.1. Okay. So pakai tayar ni, pakai motor ni. Okay, so robot ni laju lah. Kalau ambil yang motor yang 1000 RPM tu memang laju lah. Tapi laju pun tak nak kontrol. Okay. So pilihlah kelajuan motor yang sesuai. Kelajuan motor yang sesuai. Ini yang contoh lah 620 RPM. Ada yang kurang lebih sikit. 620 ni laju. Boleh cari yang kurang sikit. Okay. So untuk sokongan teknikal boleh pergi website ni. Website Mega Robot. Okay, dekat sini ada STL untuk 3D print robot yang ni. Kalau ada 3D printer boleh print. Ada dia punya design ni, dalam ni. Dan juga ada dia punya file untuk modify. Bukan cakap file STL untuk print. File design untuk serta modify pun ada. Tekan ni, tekan dia punya apa. Depan ni pendek sangat, susah nak tolak. So nak buat lebar lagi ke, nak panjang lagi ke, boleh. Tapi ada nanti kalau buat panjang-panjang. Sebab dia nak naik RAM tu nanti, kalau panjang sangat dia sangkut kat RAM tu. So kena fikir lah juga, kena ambil kira juga tu atau dia akan naik RAM tu. Okay. So ada tutorial, video tutorial. Okay, macam mana buat coding, macam mana buat design, semua ada. Dan ada modul macam mana nak buat coding dan design. So, banyak, semua modul ni lah complete lah. Nak control pakai Bluetooth ni, pakai app. Okay, nak control turbo, ada banyak. Okay, so itu sahaja. Sesi untuk malam ni. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh buka mic dan tanyalah. Kalau tak, ni pun boleh tanya di apa ni, chat. Okay, silakan. Okay, baik. Okay, boleh tanya dalam apa dia, message. Tanya apa. Saya pun dah pukul 11 dah ni. Kalau kategori junior boleh pakai super bit ke? Super bit tu apa? Okay. Super bit kan? Okay, super bit yang lama tu. Sebab macam mana Kak? Tu tak boleh lah. Tak boleh. Sebab nanti susah kita nak nak araskan semua. So pakai yang baru lah. Cikgu Norizan tanya apa? Ya, saya ada. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi saya nak tanya, kalau boleh kan dalam kategori pertandingan tu ada sekolah di Johor tu dia lebih pada 3 ataupun 2. Jadi boleh tak nanti Ustaz susun balik, sebab saya memang ada daftar J3 tu 2 dengan master. Cuma kalau boleh Ustaz susun balik semula, tengok balik J2, J3, J4 tu, kalau boleh masukkan master saya ke J2 ataupun J4. Sebabnya saya pun risau juga kan, master kan untuk semua golongan yang kan. Saya takut budak saya tak boleh nak main kat situ. Cabaran ni tinggi lah pada saya. Kalau boleh susun balik. Yang pendaftaran tu kita paparkan dulu, tapi nanti kita akan sorting balik. Okay. Kita akan tengok dulu macam mana. Kita akan bawa dalam mesyuarat nanti. Sama ada kita kekalkan satu kategori 12 tim ke apa ke. So nanti kita akan bagi tahu dalam grup yang kita akan buat nanti. So apa-apa nanti kita akan bagi tahu boleh. Maksudnya dalam satu kategori tu, setiap kategori tu maksudnya kalau sekolah Johor tu satu tim je kan? Betul tak? Satu tim, kalau sekolah 2 Johor 2 tim. Maksimum. Okey. Maksudnya nanti kalau Ustaz susun balik, boleh tak nanti Ustaz tengok balik lah. Maksudnya kalau boleh di-adjust balik, saya punya tim kat master tu masuklah sama ada J2, J3 atau J4. Kalau boleh lah, kalau boleh susun. Okey. Okey, satu. Yang kedua, kalau macam peserta tu kan 3 orang kan. Kalau kita dah bahagi-bahagikan, kita train kat sekolah, kata kita dapat kenal-kenal pastilah ada peserta ni dia boleh fokus on design. Seorang lagi dia boleh fokus on coding. Dan yang seorang lagi dia memang mahir untuk control robot. Adakah masa pertandingan ni kita boleh ambil dia seorang saja untuk lawan setiap game? Ataupun perlu bergila-gila juga untuk pertandingan? Masa pertandingan tu lah. Okay. Boleh ke? Macam mana? Okay. Tanya Cik Muhammad Syukri. Okay, Yang takut juga tu. Tanya awal.
Maksudnya macam ni, Boleh. kalau kita sebagai guru kan, kita dapat kena pasti seorang murid ni satu tim tu 3 orang. Kalau kita dapat kena pasti seorang murid tu dia memang boleh kontrol robot, dia seorang yang boleh kontrol robot. Yang 2 orang tu tak berapa sangat. Tapi yang 2 orang tu kita dah boleh guide kat sekolah tentang coding dan juga design. Jadi boleh tak masa pertandingan, dia seorang je main? Unless kalau saya dapat kena Faham. pasti Soalan 3-3 tu boleh faham. main, Faham. okey. Okey. Macam mana? Okey. Setakat ni untuk make robot Facebook boleh. Kita tak ada buat peraturan yang kata setiap round tu kena tukar orang. Untuk yang make robot Facebook sahaja. Kalau pertandingan make robot lain mungkin dia akan buat setiap round tu orang lain kontrol, itu jadi lain lah. Tapi make robot Facebook sebab saya lebih suka macam tu lah, di mana semua murid ada peranan dia. Kita tak nak berlatih semua orang duk berlatih remote control je. Kita sebenarnya lebih kepada nak semua kemahiran tu lah. Tu pasal ada 3 orang walaupun mungkin yang control tu seorang. Sebab ada yang mungkin buat coding, ada yang mungkin buat design macam tu. So memang tak apa kalau seorang aja yang control. Okey, soalannya ni cikgu tanya kategori-kategori ni. Tengok dekat ni. Ustaz dah ni. Website ni. So dekat website yang Ustaz share ni ada semua yang kategori tu, boleh rujuk lah. Itulah sebabnya saya nak isi tu penuh. Sebab tu yang saya terus ke master atas perbincangan Ustaz. Tu yang saya masuk master. Tapi saya takut budak saya tak mampu nak menghadapi cabaran yang seperti yang lebih tinggi lah. Itu je lah. Kalau InsyaAllah kita akan usahakan yang tu. Kita akan usahakan. Kita akan buat tambah kategori. Okay, lepas satu lagi, boleh tak Cik Syud explain tentang Swiss round tu? Swiss round tu maksudnya nanti hakim dia akan record video ke macam mana? Susah juga tu nak tengok masa perlawanan kan? Bukan, kita still Swiss round tu maksud dia sama macam biasa, maknanya lepas habis masa kita akan kira bola siapa yang banyak dia kalah. Lepas round tu. Habis satu round pertama dia A lawan B. Saya A menang. A menang 10-0. So kita pada round kedua A akan masuk grup yang menang. Dia akan lawan dengan yang orang menang dalam round yang pertama tu. Pada round kedua. Yang kalah, kalau orang kalah, menang akan menang. Okay, lepas tu pergi round 3 bersama. Tapi kan dia kalah di round yang kedua. So dekat round ketiga dia akan lawan yang kalah pada round kedua jugalah. Dia macam tu. So dia auto generate. Siapa menang, kalau orang menang, kalah kalau orang kalah. Oh, maksud saya kalau macam kalau tiba-tiba dia seri dalam satu tu kan, Kita tak bola dia seri. sama. Oh, takkan seri. Kalau seri kita buat sudden death. Kita mesti ada yang menang. Okay, jelas. Sebab kalau tak ada dia susah. So kita pastikan dia menang. Kalau yang bila kita susun dalam standing akhir nanti kita akan tengok berapa bola. Dia menang dengan berapa bola. So siapa menang dengan bola paling sikit dia menang, dia atas lah, duduk atas. Walaupun jumlah kemenangan dia mungkin sama, tapi dia punya bola dia sikit. So dia menang. Satu lagi, ada tak link untuk macam kan kita kalau nak buat master punya design tu kan ada DC motor semua tu kan? DC motor yang scan RAM kan? Scan apa kuasa kan? Ada tak Cik Syud sharekan link setiap bahan nak beli tu? Okay, untuk master kita tak share. Sebab basically kita tak aspek yang master ni dia boleh buat sendiri. Tapi untuk kategori master, robot kategori senior boleh masuk. Sebab dia kategori bawah. Dia boleh masuk kategori master. So cikgu kalau mungkin tak ada belum bersedia untuk buat full custom design, boleh guna yang senior punya. Oh, maksudnya spek senior tu memang dah dibekalkan dalam bahan lah? Ada. So boleh dibenarkan guna untuk master lah? Yang kalau nak pakai robot junior nak masuk master pun boleh. Kalau rasa boleh menang kan. Tak payahlah yang tu. Itu memang serah diri tu. Baiklah tahu. Okay. So ada yang tanya kan. Okay, saya ni balik nanti recording ni ada. Tapi saya buka balik slide tadi supaya cikgu boleh screenshot lah mana bahagian banyak yang tanya pasal apa ni. Kategori kan. Nanti boleh screenshot. Pak cikgu nak tunggu recording pun lambat dalam 2 jam tu keluar sekejap. Saya share balik. Satu
satu lagi boleh tak last tunjuk permainan tu ada video tak? Kalau ada lah boleh share tak? Video tu ada dalam Facebook Mac Robot tu. Buka Okay, baik, Ustaz. Facebook Mac Robot. Kat situ ada banyak video-video yang student-student datang dekat Makerspace tu, diorang ada main-main tu. Okay, Tapi kita nanti tak kita share. akan buat group nanti. Nanti kita akan buat group. So dari situ nanti kita akan upload lah segala video semua tu. Kalau nak tengok video yang cepat, boleh buka dekat Facebook Mac Robot tu. Sebab kita sebenarnya ada satu peraturan ni saya ingat saya nak tambah, iaitu kita tak benarkan recording ketika pertandingan. Sebab pertandingan ni dia macam akan berjalan sekian tahun oleh host yang berbeza. Dia tak nak lah kalau ada orang tu ada dia punya taktik dia kan. Lepas tu nanti dah orang lain tahu, so dia boleh boleh tengok, boleh tiru. Tapi kalau ada recording tu macam terlalu mudah lah kalau nak tiru. Biar budak tengok dia main macam ni, nanti kita follow dia punya cara macam tu. So boleh masuk punya next punya pertandingan. Okay, ini yang kategori ni. So cikgu boleh screenshot lah. Saya bagi masa kejap. Tidak Okay. Okay. So nanti slide tu kita akan kita share juga dalam Google Site ya. Ini kalau yang tak sabar nak tengok ni, nak tunggu balik tu nak share kan. So ni dia punya slide dia. Okay, ini kategori. So untuk yang ni nanti slide tu dengan video saya akan masuk dalam Google Site pertandingan. So boleh ambil, saya paste lagi sekali link Google Site pertandingan ni. So, nanti saya akan upload kat situ lah segala video dan juga slide tu. Okay, baik. Okay, Cik Su, ada apa lagi tak? Tak ada apa kot. Ada tak warnanya. Kategori apa remote control. Okay, ni boleh tengok balik tadi tu Okay, bola kurang dia menang. Okay. Junior apa remote control. Dia yang ada sabuk remote control, ada yang pakai app So tengok betul-betul lah. Satu sekolah satu tim. Okay, setakat ni kalau kita tengok kalau sekolah Johor akan buat satu tim lah. Sebab kita banyak sangat orang nak masuk. So kalau sekolah luar tu kita akan bagi lebih lah. So, kita nak imbangkan dengan penyertaan luar. Okay, ada yang tanya soalan? Pertandingan ni mula hari apa? Okay, nanti kita akan letak dekat website tu kategori apa, hari apa. Sebab dia ikut kategori. Ada kategori pada 4 hari bulan, ada kategori pada 5 hari bulan. So nanti tengok pada website. Website yang ni lah, yang Metro Robot Johor ni. Jangan salah hari pula, nanti salah hari datang nanti Okay. Kategori senior 1, senior 2 dah penuh ke? Ustaz, senior 2 dah penuh kan? Apa dia senior Senior 1 dah penuh. Rasa senior 2 kosong lagi tak? Cuba tengok saya buat tengok dekat yang Google Site tu. Kalau dekat di situ yang senior 2 kosong. Senior 2 ada tu 2 ada lagi 5 kosong. Senior 1 dah penuh. Okay, ada yang tanya kategori pra tu guna apps Kalau guna remote boleh tak? Okay, sebab kita tak nak guna remote sebab nanti dia cost tu jadi tinggi. Lagi satu, kita untuk pra ni kita ada juga sediakan beberapa set untuk dipinjam. Untuk pra yang tak ada kita boleh pinjamkan, tapi kita tak ada remote. Jadi tak nak lah nanti kita pinjamkan ada remote, tak remote kan. So, kita punya robot saja kita pakai app. Satu lagi saya berperasan dekat dekat Microbit tu dia memang kena guna version tu tak boleh guna Microbit biasa Macam mana? Tak kisah. Tak kisah? Okay. Tak kisah. Tadi kata limit dia ada
Sebenarnya luar Johor selalu kita tak ada limit lah sebab kita tak ramai daripada luar Johor, tapi kita perlukan penyertaan luar Johor untuk imbangkan untuk dapat kebangsaan tu. Pendaftaran luar di Johor tapi hantar lebih. Okey, Yang dia tu boleh masuk. kita belum sorting lagi. Dia boleh Tu, sorti. jadi nanti kan bila ada yang terlebih tu saya akan adjustkan, nanti dia akan masuk dia ke ke kategori lain, ataupun saya akan refund balik yang terlebih tu kepada cikgu yang daftar tu lah. Jangan risau, nanti kita akan hubungi melalui nombor telefon yang dah didaftarkan tu. Kalau ada terlebih dan yang terlebih tu tak boleh, cikgu tu tak nak masuk kategori lain, so saya akan refund balik lah duit yang dah didaftarkan tu. Mana kita terima yang ikut yang satu untuk negeri Johor. Macam tu lah. Sebab kita boleh cuba buka kategori lain, tapi kategori yang kita akan buka adalah kategori yang umum lah. Maknanya dia tak adalah terlalu rigid, maknanya walaupun tak rigid maksud dia agak mencabar lah sebab dia tak ada syarat-syarat tu, syarat dia lebih umum. Nanti kita akan macam open lah, bagi pilihan lah nak masuk yang tu ataupun nak refund balik. So yang pendaftaran dalam site tu, siapa yang dah daftar dalam Google Form, so saya akan buat secara manual dekat Google Site. So kalau cikgu baru daftar tadi petang, so mungkin esok pagi kot saya akan update dekat Google Site. Okey, saya rasa tak ada apa-apa lagi. Saya rasa so kalau ada apa-apa pertanyaan, cikgu-cikgu boleh tanya direct dengan nombor yang tertera dalam dalam Google Site yang tertera tu lah. Okey. Sekejap Jangan. Saya try. Ya. Oh, tak boleh. Okey, jap. So ni dia punya tu. Okey, contoh kalau macam ni, dekat sini kan ada nombor telefon kan. Contoh macam dekat prasekolah tu, sekolah yang uruskan untuk kategori prasekolah adalah sekolah SKI Hitam. So di bawah tu adalah nombor telefon. So cikgu-cikgu bolehlah direct tanya WhatsApp ke ataupun call ke dengan nombor yang tertera tu untuk tanyalah sebarang pertanyaan berkenaan dengan syarat-syarat pertandingan ke, aksesori yang digunakan ke apa ke, bertanya terus. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa. So sekarang kita tutup lah. Saya matikan dulu dia punya rakaman ni jap. Stop recording.